Orang Rawang kalau tak pergi event ni memang rugi. Event Food Fest paling meletup di Star Market Bandar Tasik Puteri ni tengah berlangsung sekarang. Diorang dengar ada banyak gila booth makanan yang sedap-sedap dan viral dekat sini. Nafa, RM RM5 boleh datang ke Star Market. Jomlah datang Mak Mai. Mana lagi kalau bukan Reward Food Festival. Event ni berlangsung selama 4 hari daripada 14 Mei sehingga 17 Mei ni je tau. Ada banyak gila booth makanan yang korang wajib cuba dekat sini. Daripada makanan yang tengah viral, famous, trending dan juga macam-macam lagi yang korang boleh beli kat sini. Yang pasti harganya berpatutan dan sangat berbaloi. Tak lupa juga siap ada persembahan daripada artis-artis terkenal. Antaranya Apa, Zaman Islam dan Zaini Bayang. Siap ada TikToker yang buka booth kat sini tau. Macam Abang Sultan Shawarma nombor 1 JB. Tambahan juga siap ada fishing game. Sesuai sangat kalau nak bawa anak-anak. Selain daripada makanan, ada juga gerai jual perfume seperti Perfume Paradise, Chosen Fragrance dan macam-macam lagi. Gerai lain seperti menjual pakaian, beg-beg dan rantai pun ada juga. Jadi orang Rawang jangan lupa datang pada hujung minggu ni ke Reward Food Fest yang sedang berlangsung di Star Market Bandar Tasik Puteri daripada tengah hari sehingga malam. Jangan lupa jumpa anda di sana.